Ada ratusan artikel online bercakap pasal punca kanser usus. Tapi kebanyakannya mungkin meragukan, mungkin tidak tepat. Hari ini saya nak kongsi sains yang betul-betul sokong. Satu, daging berproses. Sausage, nuggets, daging burger, ham, bacon. So the World Health Organization WHO kelaskan ini sebagai grup 1 karsinogen. Sama tahap dengan rokok. 2, daging merah berlebihan. Bukan haram, tapi lebih dari 500 gram seminggu, risiko meningkat. 3, pemakanan rendah serat. Kurang sayur, kurang buah, kurang bijiran penuh. 4, berat badan berlebihan, terutamanya lemak kat bahagian perut ni. Dan 5, alkohol dan rokok. Ini combination yang paling teruk lah. Tengok je sarapan Malaysia ataupun kebanyakan rakyat Malaysia hari ni, mungkin pagi dah makan sausage, nugget, daging burger, tengah hari kena lagi, and then petang makan mi goreng, teh tarik manis. Sedap bunyi dia tu, korang perasan tak? Daging berproses ni dah jadi sebahagian daripada budaya makan kita tanpa kita sedar. Tak perlu paranoid, tak perlu transform dan jadi vegetarian straight away, tapi tak perlu juga pretend masalah ni tak exist. Kurangkan daging berproses, tambahkan lagi serat, gerakkan badan, exercise kena cukup, dan kalau ada family history, mulakan screening dengan lebih awal. Bagi diri korang peluang.